Kita tengok tulisan setiap hari kan? Dekat telefon, buku, papan tanda. Tapi pernah tak kita berhenti sekejap dan betul-betul tengok perkataan tu? Bukan maksud dia, tapi rupa bentuk di atas kertas. Hari ni, kita nak selami dua idea yang sangat berbeza tentang apa sebenarnya fungsi tulisan. Cuba tengok karya ni. Wow, bertenaga, penuh dengan warna. Ini jelas bukan sekadar perkataan biasa, kan? Inilah kaligrafi Arab moden, satu bentuk seni yang bakal mencabar cara kita fikir pasal membaca dan melihat. Ini terus bawa kita kepada persoalan utama kita hari ini. Bilakah tulisan tu jadi lebih daripada sekadar perkataan atas kertas? Soalan inilah yang akan jadi pemandu kita dalam penerokaan pertembungan yang sangat menarik antara falsafah barat dan tradisi seni timur. Okey, jom kita mulakan dengan idea besar yang pertama yang datang daripada seorang ahli falsafah Jerman, G.W.F. Hegel. Bagi Hegel, tulisan abjad macam yang kita guna dalam bahasa Melayu atau Inggeris adalah kemuncak evolusi tulisan. Dia betul-betul percaya yang inilah bentuk paling bijak, paling cekap dan paling rasional. Falsafah Hegel ni sebenarnya mudah je. Tanda bertulis sepatutnya jadi macam cermin tingkap yang sangat bersih, langsung tak nampak. Tugas dia cuma satu, bawa kita kepada bunyi. Dan bunyi tu pula bawa kita kepada makna. Paling ideal, tanda tu sendiri patut gaib supaya kita boleh terus sampai ke maksud dia. Macam jalan sehala yang lancar, tak ada langsung gangguan. Nah, sekarang jom kita tengok satu sistem tulisan yang buat gambaran Hegel yang kemas tadi tu jadi sedikit serabut. Kita perkenalkan tulisan Arab. Tulisan Arab ni sejenis abjad. Apa beza utama dia? Senang cerita, ia kebanyakannya cuma tulis huruf konsonan. Maksudnya, kita sebagai pembaca, kitalah yang kena pandai-pandai isikan vokal-vokal pendek yang hilang tu berdasarkan konteks ayat. Jom kita ambil perkataan ni sebagai contoh. Ia ada 3 huruf konsonan, Ain, Lam dan Mim. Kat sinilah teka-tekinya bermula. 3 huruf yang sama ni boleh dibaca dalam macam-macam cara dan setiap satunya ada makna yang berbeza. Boleh jadi ilm yang bermaksud ilmu, alima yang maksudnya dia tahu, allama yang maksudnya dia mengajar, ataupun alam yang bermaksud bendera. Cuma konteks je yang boleh bagi tahu kita mana satu yang betul. Kalau orang macam Hegel tengok ni, dia mesti cakap ini satu masalah besar. Tanda tu tak gaib. Ia paksa kita berhenti, fikir dan tafsir. Ia seolah-olah menjerit, "Hei, tengok aku!" Dan ini melambatkan perjalanan kita nak faham makna sebenar. Tapi, macam mana kalau kelemahan yang Hegel nampak ni sebenarnya adalah satu kekuatan? Jom kita tengok satu perspektif yang meraihkannya pula. Pandangan yang berbeza ni datang daripada tradisi Islam. Ada satu pepatah yang dikaitkan dengan Saidina Ali ibn Abi Talib. Tulisan yang indah menjadikan kebenaran lebih jelas. Dalam pandangan ni, keindahan tu bukan gangguan tau, tapi ia adalah lampu yang menyuluh makna itu sendiri. Jadi kat sinilah kita nampak pertembungan dua idea yang sangat-sangat berbeza. Bagi Hegel, rupa bentuk tulisan tu satu halangan. Tapi bagi kaligrafi, rupa bentuk tulisan tulah jalannya. Satu cara bukan saja untuk sampaikan makna, tapi untuk bagi makna tu jadi lebih kaya dan mendalam. Nak tengok idea ni beraksi? Tak ada contoh yang lebih baik daripada karya seorang seniman Iraq, Hassan Masudi. Dia ni betul-betul hidup di antara dua dunia yang berbeza ni. Kisah hidup Masudi ni memang luar biasa. Dia bermula di Najaf, Iraq, tempat yang tak berapa gemar dengan imej. Lepas tu belajar kaligrafi klasik di Baghdad dan akhirnya pindah ke pusat dunia seni moden di Paris. Pengalaman yang macam-macam inilah yang membentuk seni dia yang sangat unik. Cuba tengok evolusi gaya dia ni. Dua-dua karya ni menghadkan frasa yang sama, penuh kerinduan. Wahai malam, di manakah Iraq? Tapi, nampak tak bezanya? Karya dari tahun 1984 tu nampak lebih terkawal, lebih klasik. Versi 2013 pula, meletup dengan ekspresi, tenaga dan bentuk yang lebih abstrak. Ini tunjukkan macam mana dia tak pernah berhenti meneroka tema yang sama dengan cara yang sentiasa baru. Falsafah seni Masudi ni adalah satu adunan yang sangat power. Dia tak terikat dengan satu tradisi je. Dia ambil teks dari seluruh dunia, guna warna untuk luahkan emosi dan dia nampak keseluruhan komposisi termasuklah ruang kosong sebagai satu arca.
Di sebalik seni dia yang hebat ni, ada satu kisah peribadi yang sangat menyentuh hati. Dia pernah cerita, masa kecil dulu, gambar pertama yang dia lukis telah dimusnahkan depan mata dia, menjadi tulisan putih yang tak boleh dibaca. Boleh kata, seluruh karya seni dia adalah satu usaha yang tak henti-henti untuk mencari semula imej yang telah hilang tu. Okey, jom kita cuba satukan kedua-dua idea yang nampak macam bercanggah ni. Macam mana kesamaran yang Hegel nampak sebagai satu kelemahan boleh jadi sumber kekuatan untuk kaligrafi? Para sarjana ada satu istilah untuk ni, decoincidence. Ia merujuk kepada jurang antara apa yang tertulis atas kertas dan cara ia disebut. Jurang inilah yang paksa kita untuk mentafsir. Ia ubah proses membaca daripada sesuatu yang automatik kepada satu tindakan pemahaman yang aktif. Jadi, kita ada dua laluan yang berbeza. Laluan Hegel, lurus je. Tanda, bawa ke bunyi, lepas tu makna dan akhirnya tanda tu sendiri hilang. Tapi, laluan kaligrafi pula lebih macam satu bulatan. Tanda, makna dan bunyi sentiasa berinteraksi. Dalam laluan ni, tanda tu bukan saja perlu dilihat, malah ia jadi sebahagian penting dalam proses mencari makna. Dan inilah poin yang paling penting. Kaligrafi ni bukanlah hiasan yang saja-saja ditambah pada tulisan Arab. Sebaliknya, ia lahir daripada logik tulisan Arab itu sendiri. Ia berkembang subur dalam ruang tafsiran yang memang dah sedia wujud dalam sistem abjek tu. Ini membawa kita kembali ke tempat kita bermula. Bila kita tengok karya Masudi sekarang, kita dah tak nampak perkataan semata-mata. Kita nampak satu tarian antara bentuk, makna dan tafsiran. Inilah dia kuasa tanda yang kelihatan. Jadi, kita ditinggalkan dengan satu persoalan untuk direnungkan. Adakah kejelasan sejati tu datang dari tanda yang ghaib macam yang Hegel impikan? Ataupun ia datang daripada tanda yang menuntut untuk dilihat, yang perlukan perhatian dan tafsiran kita? Mungkin jawapannya bergantung pada apa yang kita cari dalam setiap perkataan yang kita baca.